mereka. Tapi Daniel ada beberapa kali percubaan untuk melakukan sedikit sebuah invasi kepada jungler pasukan Jack Kelantan. Ya, dan di mana kalau kita melihat daripada sudut komposisi, bila Melkity sepatutnya berada dalam situasi yang agak selesa dekat sini, kecuali lah gerakan agresif dengan adanya sekeliling eagle daripada Mak Din digabungkan dengan pelanggaran daripada Jaja, ianya mungkin akan memberikan tekanan lebih tinggi lagi. Tapi Jaja, Reza pun dah sampai mencari posisi Jaja pada kali ini. Diasak berterusan, Jaja hilang dekat tangan Emal. Baru satu langkah yang cukup baik daripada pasukan Homeboyz, ataupun lebih kepada kesilapan kecil daripada Jaja. saya tak pasti guiding wind dah diguna pakai ke tak sebentar tadi? Saya pun tak pasti sebab macam level 2 tu baru dicapai oleh Mak Din seketika tadi, dan kalau dia sempat sekalipun untuk menggunakan guiding wind, saya risau Jaja sendiri yang tak sempat untuk melakukan tekanan tersebut, dan mudah untuk pasukan Homeboyz mendapatkan first blood seketika tadi. Bila nampak high loss pun masuk dalam teamfight itu dengan adanya revitalize pada waktu yang sama, dan that is a for sure kill untuk pasukan Homeboyz yang berjaya dilaksanakan oleh mereka. Permulaan yang baik, dan kita lihat apakah follow up-nya ataupun apakah penerusan lagi teamfight itu bakal dilakukan oleh pasukan Homeboyz. Ya, kita juga ingin melihat bagaimana rotasi, terutamanya kepada Turtle yang pertama ini mula melakukan rotasi kepada bahagian EXP lane buat ketika ini di antara Monster dan juga Reza untuk memastikan kedua-duanya mampu untuk memberikan tekanan lebih tinggi lagi dalam pengamilan Turtle yang pertama. Tapi Reza menjadi kesan hadapan. Kat bahagian bawah sekarang ini percubaan daripada kedua pasukan. Reza mengintai peluang, tapi lebih kepada nak pastikan semak samun yang berhampiran dengan turtle yang pertama ini tidak berjaya untuk dipegang oleh pasukan Jack Kelantan. Namun begitu, rotasi masih lagi memfokuskan kepada turtle yang pertama oleh Jack Kelantan sendiri. Terus dah level 4 bersama ini, Flicker diguna pakai lebih awal. Reza yang dicari lagi berterusan. Turtle yang pertama cuba untuk difokuskan. Guna sebab Hui masuk, Emal mendapatkan turtle yang pertama untuk pasukan Homeboyz. Tapi Mak Din sempat untuk menjadikan Reza mencari mangsa seterusnya buat kali ini. Emal dikejar, Emal diasak. Namun begitu Emal hilang juga di tangan Maimah. Membenarkan untuk 2 kill menjadi dapatkan. Jaja ditumbangkan juga pada kali ini. Daniel gugur, double kill untuk Maimah. 3 berbalas 2. Namun begitu Izanami cukup agresif apabila berjaya untuk mengunci double kill yang pertama untuk Izanami sendiri. Peluang yang cukup baik sebentar tadi untuk Melkity masuk ke dalam portal itu, dan peluang itu diambil oleh beliau, membenarkan beliau mendapatkan kill peribadinya yang pertama seketika tadi. Kurang pasti bagi pendapat peribadi saya, double flicker digunakan oleh Mak Din dan juga Maimah untuk betul-betul nak lockkan Emal seketika tadi. Tetapi salah satunya telah pun terkorban di dalam usaha tersebut, iaitu Maimah. Tapi okeylah, at least dapat 2 kill ke atas namanya tersendiri walaupun dikorbankan. Ya, tapi kita juga kena memikirkan di mana Homeboyz tetap berjaya untuk mendapatkan turtle, mereka juga berjaya untuk mendapatkan kill lebihan, dan kill tersebut disalurkan kepada goal lane mereka. Mereka ianya lebih dimenangi oleh Homeboyz dalam perebutan turtle yang pertama sebentar tadi. Jadi bijak juga bagaimana mereka menyedari di mana fokus utama GMX Kelantan sebentar tadi terhadap Emal, menghabiskan resources mereka, peluang untuk mereka bebas mengeluarkan damage. Dekat bahagian tengah, beberapa kali asakan dilakukan oleh kedua pasukan. Cuma Jack Kelantan susah sikit mereka nak masuk sebab adanya Izanami yang gunakan Zinsin. Secara tak langsung itu mampu untuk lakukan disengage teamfight. Jadi Jack Kelantan kalau mereka nak masuk ke dalam teamfight, mereka perlu pastikan pasukan Homeboyz tak ready untuk accept the teamfight. Saya gemar apa yang Homeboyz lakukan. Saya menjagakan mereka nak bergerak lebih agresif lagi disebabkan mereka ada portal itu sendiri, mereka ada shortcut pada waktu yang sama, dan hero-hero mereka adalah hero yang cukup bagus bersama-sama dengan Chip. Chip boleh masuk ke Crimson Beacon, Granger boleh masuk membuka Death Sonatanya tersendiri, Joy boleh masuk terus buka Electrifying Base. Tapi for now, mereka take it slow, sabar sebentar. Sebab kalau push kepada late game pun, mereka ada pure marksman dengan Granger itu tersendiri. So sabar sebentar, Daniel. Percubaan pada Daniel mencari seorang pemain tumbang terus Maimah. Mak Din cuba untuk dikejar Jaja juga, yang akan diasak berterusan oleh pasukan Homeboyz. Tapi lebih kepada cuba untuk pastikan posisi di kedudukan turtle yang kedua ini dipegang rapi oleh pasukan Homeboyz. Jack Kelantan boleh menunjukkan muka. Jaja bersama-sama dengan 2 orang lagi pemain Monster juga Mak Din yang cuba untuk memaksa dapatkan turtle yang kedua. Reza dekat bahagian hadapan, turtle yang kedua masih lagi dapatkan Emal. Percubaan berterusan dilakukan oleh pasukan Homeboyz mencari kedudukan pasukan Jack Kelantan. Mak Din dikejar, Mak Din cuba untuk bertahan namun tumbang di tangan Emal. Jaja yang akan dicari terlebih dahulu oleh pasukan Homeboyz, tapi Jaja nyawa cukup rendah hilang di tangan Izanami. Monster juga menggunakan tumbang, tapi lompatan demi lompatan masih lagi dilakukan oleh Monster, sempat untuk melakukan Reza walaupun hakikatnya dia juga digugurkan pada kali ini. Daniel juga tumbang di tangan Maimah. Draft yang penuh dengan flexibility, penuh dengan win condition. Mereka nak bermain kiting, boleh. Mereka nak bermain serangan handap dengan adanya Chip. Mereka nak bermain flank dengan adanya Joy. Ataupun mereka hanya nak bermain poking daripada jarak jauh dengan adanya Granger. Jadi Homeboyz ada banyak cara bagaimana mereka nak memenangi perlawanan ini. Manakala untuk JMX Kelantan, ianya hanyalah front to back sahaja dalam situasi ini. Front to back berhadapan dengan Chip yang boleh bermain daripada arah belakang, itu yang cukup merisaukan. Pada waktu yang sama, macro gameplay daripada Daniel pun
apabila dia mendapatkan kill awal ke atas Maimas ketika tadi sebelum memulakan team fight di kawasan turtle itu yang menunjukkan gerakan makro dia yang cukup cemerlang. Dan GMS Kelantan, satu lagi masalah yang saya nampak sekarang ni, mereka tak boleh nak sentuh Izanami langsung ketika di dalam team fight, ketika dalam war. 2 kali dah saya dapat lihat Izanami bebas saja menggunakan lantern flare-nya. Crimson Beacon dia 404 sekarang ini, Monster. Monster seorang-seorang dekat bahagian bawah, dia asak terus. Tak sempat nak buat apa-apa. Kalau dah datang 5 orang kejam macam tu, bagi je lah nyawa secara percuma pada pasukan Homeboys. Ini yang menjadi masalah yang lebih besar. Dengan adanya Dangerous Boost ini, ada banyak ruang, tempat persembunyian chip untuk melakukan serangan hendap. Jadi ini adalah tekanan lebih tinggi lagi kepada GMS Kelantan untuk memastikan di manakah posisi Daniel ini. So far shortcut yang telah digunakan oleh Daniel pada saat ini semuanya membuahkan hasil dan hasilnya adalah kutipan kill. Kalau seorang saja pun dah cukup besar dah reward ataupun ganjaran yang dimiliki oleh pasukan Homeboys. Kerana satu, mereka dapat map control yang lebih besar. Yang kedua, mereka dapatkan stacking Skypacer untuk Melcuti yang telah pun siap sebentar tadi. Jadi ada 10 stacking Skypacer di tangan Granger ini. Dan Daniel, yang paling teruknya lagi adalah dia boleh lakukan benda ini berkali-kali dan lagi. Selagi tak ada ketebalan ataupun ketahanan diri yang tinggi dekat GMS Kelantan. Perbezaan tertera yang terakhir, tapi perbezaan level kedua-dua jungler agak jauh. Reza, ada cross pathway. Daniel masuk terus ke hadapan mencari pemain daripada pasukan GMS Kelantan. Namun begitu nyawa, Maimar berjaya untuk dapatkan Izanami terlebih dahulu. IMQ dia juga tak ada permainan di jangkauan Emal. Emal masih lagi mendagakan arah yang seterusnya daripada pasukan GMS Kelantan. Namun begitu Monster dekat bahagian belakang ditumbangkan oleh Izanami. Double kill didapatkan juga. Sekaligus melakukan satu pergerakan yang cukup agresif daripada pasukan Homeboys sendiri, menghalau pemain pasukan GMS Kelantan daripada merapatkan kedudukan di turtle yang ketiga. Saya akan call it dengan lebih awal. Izanami adalah MVP saya untuk game kali ini. Sekali lagi, untouchable. Tak boleh disentuh langsung dekat bahagian belakang. Sedangkan Skypacer ada dekat Melcuti. Dia yang dapat double kill. Izanami ataupun Daniel. Izanami 6 kill, kosong matian 6 assist. Tapi Daniel 12 assist. Bermaksud setiap perlawanan yang Homeboys laksanakan, kedua-dua pemain ini 100% kill participation. Agak terkesima sedikit GMS Kelantan pada saat ini disebabkan gerakan mereka semuanya dipatahkan oleh Daniel, sama ada dengan portalnya, sama ada dengan stunnya tersendiri. Dan again, portalnya dia boleh dimanfaatkan oleh kesemua ahli pasukan Homeboys pada saat ini dengan leveling yang cukup besar, dengan itemization juga dah cukup jauh di antara kedua-dua pasukan ini. Ini yang ke-8 untuk kedua pasukan kita. Tapi Daniel, tengok macam mana aktifnya dia untuk berada berhadapan. Sebabkan adanya portal tu secara tak langsung memudahkan sedikit sebanyak untuk pasukan Homeboys lakukan team fight ke atas pasukan GX Kelantan. Satu menara dekat bahagian atas berjaya untuk dijatuhkan terlebih dahulu pasukan GX Kelantan. Tapi sekarang ni pasukan Homeboys, mereka yang cuba untuk pancing GX Kelantan ni, tunjukkan muka kelima-lima pemain mereka. Dalam situasi ini, nak tak nak, GMX Kelantan kena mengambil risiko. Mereka kena mencari di manakah Melcuti. Circling Eagle diikuti oleh IMQT. Penggunaan Ruby untuk menangkap dan juga burst Melcuti secepat mungkin adalah jawapan untuk GMX Kelantan mendapatkan kemenangan. Tetapi lihat bagaimana Homeboys memastikan Melcuti sentiasa dilindungi. Macam mana sekarang ni untuk GMS Kelantan? Mereka tak ada hero poking daripada jarak jauh seperti Granger itu sendiri. Sebab Kimi pun nak buat apa sekarang ni? Mereka mengharapkan mereka boleh cangkis sedikit-sedikit nyawa mereka, and then mereka cuba nak all in mungkin dengan Baxia atau dengan Matilda. Tapi perkara itu tak dapat nak dilaksanakan langsung dengan drafting yang mereka telah bawa masuk sekarang ni. Kimi kita ketepikan. Okey. Sebab dia hanya mampu untuk lakukan poking daripada jarak jauh. Tapi yang baru saja saya katakan sebentar tadi adalah gerakan agresif Madin dan juga IMQT untuk memastikan sekurang-kurangnya mereka dapatkan Melcuti ataupun Izanami. Salah satu perlu dilenyapkan dalam mana-mana team fight sebelum mereka mendapatkan kemenangan di dalam team fight tersebut. I mean, perbezaan level pun dah semakin ketara sekarang ini, Riz. Tengok Jaja level 10. Nak dibandingkan dengan pasukan pihak lawan, Daniel level 9. Jadi Roma dengan jungler pihak lawan satu level je perbezaan, menunjukkan Jaja sangat ketinggalan pada saat ini. Dan apabila level pun ditinggalkan jauh, Retribution Battle tu tak payah dipersoalkan lah sebenarnya. Jadi susah tu sekarang untuk GX Kelantan. Mereka sama ada nak kena cuba untuk lakukan serangan secara backline, tapi nak pergi ke backline pun payah. Ada pula chip daripada Daniel tu yang sepanjang masa dia nak buka map. Kalau boleh map tu 24 jam, dia yang pegang. Mata-mata dia semua ada dekat sepanjang sama-sama dekat dengan Lord atau mungkin dekat berhampiran dengan kawasan pemasukan GX Kelantan sendiri. Tak ada sesiapa di kawasan Lord, mudah sahaja Emal, tapi Jaja. Jaja agak agresif tapi tak berjaya juga. Emal dapatkan Lord pada kali ini untuk pasukan Homeboys. Jaja tersekat. Jaja mungkin akan terpaksa akur apabila ditumbang kali Emal. Kali ini ada percubaan seterusnya daripada pasukan Homeboys untuk mencari mangsa daripada pasukan GX Kelantan. Monster tersekat ke bahagian tengah, hilang terus dekat tangan Melcuti. Meninggalkan 3 orang pemain saja dari pasukan GX Kelantan. Tapi sakitnya damage daripada pasukan Homeboys. Izanami hanya shutdown memberi
laku sekarang ni. Cukup kemas apa yang dilaksanakan oleh pasukan Homeboyz ketika tadi. Mengetahui dekat Jaja level yang cukup jauh, dia tak boleh nak lakukan kontes walaupun dia cuba. Akan tetapi teamfight yang dilaksanakan oleh pasukan Homeboyz tu slow and steady saja. Makan monster dekat bahagian hadapan, makan MQT dekat bahagian hadapan. Izanami buat laku pengacauan dekat bahagian belakang. And then serta-merta Daniel buka portal dekat bahagian belakang lagi, membenarkan MQT dapatkan maniac dia sekarang ini. Dia masuk terus, tak cakap apa-apa. Inhibitor tarik bahagian bawah cuba untuk didapatkan. Walaupun ada tarikan yang dilakukan sebentar tadi oleh MQT mencari dua pemain pasukan Homeboyz, masih lagi diteruskan juga. Emal dekat bahagian belakang. Izanami ditumbangkan. Emal cukup agresif. Cuba untuk pakai seorang pemain, berjaya untuk tumbangkan Maimah. Namun begitu sempat untuk digugurkan. Musuh tak ada permainan shutdown ke atas Emal sebentar tadi memberikan Makdin skill yang seterusnya. Namun begitu inhibitor tarik dekat bahagian bawah, berjaya untuk diruntuhkan oleh pasukan Homeboyz. Yang perlu kita persoalkan sekarang ini adalah decision making untuk JMX Kelantan. Sebab kalau kita lihat, MQT ada je damage, mencukupi. Tetapi gerakan agresif masih lagi tidak ada sinergi di antara Makdin dan juga MQT sebentar tadi. Dan itu belum lagi kalau kita nak bincangkan tentang pengambilan Lord. Baru saja kita bincangkan tentang perbezaan level di antara kedua-dua jungler. Tak sepatutnya mereka cuba untuk kontes pun sebentar tadi. The idea is adalah untuk MQT lakukan tarikan, follow up dengan Maima's ultimate dan damage daripada Maimah itu sendiri. Tapi perkara itu sangatlah sukar untuk dilaksanakan. Kalau boleh dilaksanakan sekalipun, belum tentu lagi JMX Kelantan ada firepower yang cukup untuk menjatuhkan target-target yang dikenakan Time of Edit. Dan belum tentu lagi perkara itu dapat dilaksanakan disebabkan Daniel akan sentiasa berada dekat bahagian belakang anda, melakukan pengacauan, buka portal. Target semua dah tak ada kat depan. Target semua dah dekat bahagian belakang dah nanti. Itu yang menjadi masalah sekarang ini. Pada minit yang ke-12, 6,000 gol yang memisahkan kedua-dua pasukan. Agak jauh, tetapi kalau JMX Kelantan masih lagi mampu untuk bertahan, mereka mampu untuk mengejar perbezaan tersebut. Namun begitu, Mel QT dah terlepas selesa dah. 7 kill, 0 kematian, 5 assist. Sky Piercer juga pastinya mampu untuk meleburkan nyawa JMX Kelantan dengan begitu mudah. Masalah sekarang ni kan, kalau kita nak cerita masalah, tadi kita nampak Jaja dia ada satu idea cuba untuk melakukan satu curian lot. Tapi kalau daripada sudut level dah beza jauh, nak tak nak mereka kena pastikan Emal hilang dululah. Kalau untuk pasukan JMX Kelantan, mereka nak cuba untuk melakukan satu pergerakan agresif, terutama dekat lot yang kedua. Sama ada mereka nak habiskan Emal dulu ataupun mereka nak habiskan Izanami antara dua pemain ni. Sebab kenapa saya kata Izanami ataupun Emal? Sebab kedua-dua pemain ni akan jadi salah satu pembukaan team fight sendiri untuk pasukan Homeboyz. Okay, Daniel, dia tahu target tu adalah Monsters. Dia terus kata tak apalah, it's okay, saya back off dulu. Tapi kalau target tu MQT, target tu Jaja, target tu Maimah, confirm dia akan buka portal itu dengan serta-merta. Tapi sekarang ini dia reset dulu kedudukan dia dan membenarkan JMX Kelantan untuk berlegar-legar terlebih dahulu mencari ruang yang terbaik. Emal terus pergi ke bahagian belakang mencari posisi MQT sebenarnya. Monster dekat bahagian depan masih lagi cuba untuk mencari mangsa daripada pasukan Homeboyz. Namun begitu Izanami dikejar, diasap betul sangat bahagian belakang, tapi MQT dekat bahagian depan baru saja menunjukkan Monster dia dekat depan mencari MQT. Portal telah dibuka begitu saja. Jaja dikejar, Jaja cuba untuk dicari terlebih dahulu. Daniel menunjukkan muka di bahagian hadapan, mendarat sekali damage yang dikeluarkan. Namun begitu, seorang pemain daripada pasukan JMX Kelantan berjaya untuk dijatuhkan. Homeboyz nampak ada peluang lebih besar untuk mereka dapatkan lot pada kali ini. Tapi JMX Kelantan macam nak cuba lagi sebenarnya. Sedangkan inhibitor dekat bawah tu dah tak ada tu. Dan ke bahagian atas pun dah kena pressure sekarang ni. Sikit lagi pecah inhibitor tersebut. JMX Kelantan, saya tak rasa mereka boleh contest lock ini dan kena bermain lebih defensif lagi. Percuma. Inhibitor di bahagian atas diletupkan sebentar tadi. Mereka tidak bersiap sedia untuk melaksanakan serangan dan berkontes dengan begitu baik. Lihat bagaimana permainan makro daripada Homeboyz bermain kiting. Walaupun JMX Kelantan yang cuba untuk melakukan serangan balas sebentar tadi. Mereka cuba untuk mendapatkan Emal. Gagal. Izanami yang berada di sebelah kiri. Mereka cuba nak dapatkan. Berjaya dikaitingkan. Dan yang sebaliknya, monster yang dikorbankan ditinggalkan di bahagian belakang. Ini menunjukkan bagaimana Homeboyz faham di mana mereka berada dalam kelebihan daripada sudut pergerakan, positioning jauh lebih hebat lagi berbanding dengan JMX Kelantan. Dan saya suka apa yang dilakukan oleh Daniel. Gerakan makro dia baik, gerakan mikro dia pun baik. Tak terburu-buru pun. Dia nak buka portal, dia nak lakukan stun. Cukup sekadar mengusir saja pasukan JMX Kelantan dan bila dia sedar, okey, ini bukan keadaan yang terbaik untuk aku nak teruskan fight ni, back off terlebih dahulu. Dapatkan lot dan kita reset balik, kita cycle balik. Dan sekarang ni, JMX Kelantan harus siap sedia benteng pertahanan mereka. Lurus pathway pada Reza mencari mangsa dekat bahagian hadapan pada JMX Kelantan. Jatuh pada kawasan MQT. MQT jika tak ada dua gugur tengah MQT masih lagi cuba untuk mencari kristal terlebih dahulu. Namun Emal yang cuba untuk asap